Dia cakap dia perlukan masa nak tenang, tapi dia tenang dengan lelaki lain. Saya ni still berharap. Ahmad, astaghfirullahalazim. You bukan cakap tentang saya kan? Saya rasa semua orang pun ada masalah yang sama lah. Kebanyakan orang lah, especially yang tengah memburu cinta, tak ada mengejar cinta. Lelaki ke perempuan ke sama je. Ada je perempuan yang nak bagi lelaki masa untuk tenang, tapi lelaki tu pun sama pergi bertenang dengan perempuan lain. Sama lah, lelaki bila bagi perempuan masa untuk bertenang, perempuan pun pergi bertenang dengan lelaki yang lain. Betul lah. You berharap tu tak salah lah. Saya ni pun jenis yang berharap juga. Semalam saya jumpa seorang kawan tau, dia pun macam tu lah. Dia lagi teruk lah, dia terus get back dengan lelaki tu. Perempuan lah, dia pergi get back dengan lelaki tu. Padahal lelaki tu dah pergi sana sembang tenang dengan perempuan lain. Padahal ya, kalau you betul sayang ini perempuan lah, saya rasa kalau you betul sayang you punya perempuan lah, dia buat apa pun you akan maafkan. Setuju lah. Orang macam tu lah. Orang kata cinta itu buta. Kalau perempuan you dah pergi dengan lelaki lain, tenang dengan lelaki lain, last datang balik dia cakap, alah Ahmad, rupanya awak yang paling baik, rupanya awak yang paling sayang saya, rupanya awak lah pilihan terbaik. Kalau you sayang, terus sayang lah. Tapi you tak boleh. Saya rasa mentaliti kena tukar lah. You tak boleh, bila you berharap, you tak boleh expect yang dia menerima cinta awak. You tak boleh expect yang dia akan datang balik kepada awak. Sebab dia berarti ya, kalau you buat macam tu, actually yang sakit hati you sendiri ya. Baik you tak payah bercinta dengan dia, baik you pergi cari perempuan lain. Sama-sama lah dia nak bertenang, you pun pergi bertenang lah. Dia bertenang dengan lelaki lain, you pun bertenang dengan perempuan lain. Tapi jangan bagi sendiri sakit hati lah. Actually no point lah. You bagi sendiri sakit hati, you tak happy lah. Nak bercinta, hati pun nak tenang kan. Betul lah Ahmad, betul tak Ahmad? Kalau tak, betul satu hari you bersama dengan dia, hari-hari you terkenang lah, dia pergi bertenang dengan lelaki lain. You pun sakit hati juga. Saya faham Ahmad, saya faham apa perasaan you. Saya faham 100% apa yang you rasa sekarang. Tapi apa boleh buat? Ya. Nah, 3 tahun. 3 tahun saja. You bayangkan lah, orang yang 3 tahun, you 3 tahun saja, you tak boleh fikir macam tu lah. You tahu lah kenapa you sedih lah? You sedih sebab apa yang you telah invest, you tak dapat balik. Betul lah. Sebenarnya kita kata macam ni tau, kalau you sedih, lagi you sedih, sebenarnya you lagi tak ikhlas. Saya ialah contoh terbaik lah. Saya tak boleh cakap apa benda yang saya telah buat lah. Tapi banyak orang cakap macam tu, wah you dah buat ini itu untuk dia, last apa you dapat? Apa saya dapat sebenarnya? Tapi saya halalkan. Saya rasa kalau dia bahagia, saya lagi happy. Itu yang saya nak. Ahmad, kalau you tak ikhlas lah, you buat apa pun tak tenang hati lah. You akan rasa rugi lah. You rasa kecewa, itu perkataan yang betul. Tapi saya bersyukur tau, apa-apa yang berlaku, apa-apa yang telah saya buat, saya rasa saya bangga. Saya sanggup buat apa-apa pun untuk seorang perempuan ni. Tapi kalau dia pergilah. I doakan terbaik lah. Macam tu. Boleh ya? Ahmad, all the best Ahmad. Ingatlah sabar, halalkan je semua benda.
Izan Norizan kata, bos bagi kata-kata semangat boleh. Company nak tutup sekarang, bukan senang nak minta kerja. Tengokkan muka anak-anak sedih. Izan, kenapa company tutup email sedih? Pagi ini saya pergi sarapan dekat, hari ni saya dekat Kapar by the way lah. Kalau korang ada nak datang Kapar sebelum pukul 4 sampai dekat Kapar. So saya berbesar dekat sini kampung Kalau tengok kampung kita macam ni. Dia tak macam bandar-bandar tau. Nampak tak? Tepi sungai. Di tempat kita. Jalan one way, two way, satu lane, dua lane saja. Saya pergi sembang dekat kedai kopi, saya makan sarapan dekat kedai kopi Kawan saya punya mak kedai kopi punya bos dia cakap, wah James, you sekarang Maya berjaya pakai ini kereta mewah, ini itu, company sudah besar, cawangan sudah 3. Oh, kita kampung memang Maya bangga dengan you Tapi jarang nampak you balik kampung. Cakap, ada lah. Mak you nampak Cakap, betul lah, mak saya senang, saya tak senang. Dia kata syok kalau mak saya dia macam ni tau. Setiap hari dia mesti bawa nenek dia, mak dia pergi jalan-jalan, pergi makan-makan. Orang tua punya jalan-jalan bukan pergi shopping dekat pavilion tau. Orang tua punya jalan-jalan, bila rumah saya dekat depan, saya pergi kedai belakang minum kopi. Itu jalan-jalan untuk orang tua. Kalau korang ada orang tua, korang faham mak saya pun macam tu Dia bukan pergi pergi mana? Singapura, Vietnam, Thailand jalan-jalan, tak. Jalan-jalan dia kalau boleh bawa nenek saya pergi Skincan, tengok padi pun dia happy. Mak saya umur 58. Tapi kawan saya itu bos dia kata, wah you punya mak Maya syok nenek Maya syok sekarang sudah pencen umur 60. Saya sudah 60 saya masih kerja kedai kopi sampai anak. Kalau macam you best anak dia sepaya dengan saya. Tapi dia lupa anak dia manager dekat insurance company, listed company punya manager. Saya cakap, makcik you jangan banting lah makcik. Anak you pun berjaya juga. Anak you sekarang pun tinggal CBD juga. Cuma balik kampung tu lambat sikit lah. Saya tak sama. Bisnes saya dekat Kapar. Mestilah saya balik Kapar, nak pergi ke mana. Tapi betul lah, anak saya kadang-kadang minggu pun balik tengok saya jalan-jalan. Baguslah tu. Tapi rezeki tak boleh banding Saya cakap dulu kita dekat rumah dekat kampung rumah teres saja tau. Dan semasa high school dia mari rumah saya, kita masak Maggi pun happy tau. Masak Maggi, goreng telur. Dia cakap, gemuk bapa, telur kau sedap siut. Telur goreng bukan telur dia, telur goreng. Dulu kita telur goreng pun bahagialah dengan Maggi. Sekarang kita dewasa, nak makan besar, ikan patin, ikan sungai, etam, kita pun tak happy. Tapi saya cakap dengan makcik, saya kata, you kalau nak banding dengan saya, ada orang yang lagi berjaya. Tapi anak you dalam kalangan kawan kita, dia antara yang berjaya tau. At least dia manager kepada listed company. Sebaya kot. Satu barang ialah bersyukur lah. Kedua, saya kata dengan dia, everyone is running their own game. Kalau kita bersyukur dengan semua yang ada, kita bahagia, kita tenang, kita happy. Dan yang penting apa yang kita buat dengan sepenuh hati, seikhlas hati, sebaik boleh. You dah hilang kerja, company dah tutup. You sedih buat apa? Company dah tak ada, you boleh tukar company. Betul tak? Kenapa nak sedih? Patutlah pergi cari kerja lain secepat mungkin. Guna skill set yang you telah ada dekat company ini, pergi berbakti dekat company lain. Dan you boleh cari rezeki yang lebih. Itu sebab saya selalu cakap dengan tim saya tahu, korang buat sebanyak boleh. Bila korang kerja, jangan malas. Bila you malas, makin hari kerja you makin kurang, makin hari you makin bodoh, ataupun makin hari makin lemah. Dan bila you lemah, satu hari tukar company, you lupa macam mana nak kerja, you lupa macam mana nak cari rezeki, you lupa macam mana nak rajin. Izan Nur Izan, kalau you sudah perform dengan company you yang sekarang, saya percaya kalau you pergi company lain, you pun mesti boleh perform ya. Korang kata betul lah. Bisa, company bankrupt lah. Tapi orang macam kita, macam saya, orang nampak best lah, ada motor, kedai,
ada bisnes berjaya. Kita kalau bankrupt, move list terus, kita tak ada backup. 45 orang makan nasi ikut kita. Pergi solat. Okey lah, bawa motor pergi. Naik lori pun boleh. Itu masjid dulu kita ada bagi sumbangan tau. Dia bagi masjid kapal kan. Dia tanya Jason, tanya Ann, dulu kita pergi sana bagi sumbangan. Tapi lama dah tak pergi dah. Ya. Saya tak ada cakap negatif lah. Saya doa yang baik-baik. Saya pun dia kata dia sedih lah. So I cakap lah, jangan risau. Apa ni backup lah. Business selalu kita cakap lah, kita tengok orang lain baik, orang lain tengok kita baik. Yang penting kita buat yang baik, harapkan yang baik. Macam tu. Macam masuk kelas motivasi. Alhamdulillah. Okey. Awin. Panggil Awin. Fazil. Panggil Awin. Mau buat video? Boleh ah. Muka kesian tau. Bila sekarang? Nanti tunggu em balik dulu. Lepas tu video panjangnya, inspirasi ni. Lama tak ada buat dengan Jua. 2 cukup. Sebelum 2 lah. Kalau boleh, Makan jap. Ayo makan dulu. Cepat kan? Cepat. Kalau boleh lagi awal bagi tahu saya. Sebab air pukul 4 kena setia lama. Dah makan tengah hari tadi. Yes. Bos tak nak siapa hawa lagi ke kalau dah tak bersama? Apa soalan ni? Good morning. Siapa ayo? You suruh dia support saya lah. Kalau dah tak bersama, come on lah. Kalau dah tak bersama, buat apa nak support? Semang-semang boleh lah. Nak support sampai sana buat apa? Bagi contoh. Hati saya dah pergi ke perempuan lain. And then you rasa dia mau datang support bisnes saya? Apa you cakap ni? You mau, kalau bagi you mau meh? Lain macam soalan dia. Kalau bersama ataupun masih dalam proses nak bersama, buat apa pun boleh. Malam-malam habis kerja pergi tolong dia buka live boleh. Dia kata lapar, jauh-jauh pun aku pergi bungkus makanan bagi dia. Dia kata nak bunga, beli pun boleh. Tapi dah tak ada, buat apa nak buat semua tu? Fair tak? Okey. Cepat. Tak, dah makan tadi. I makan sebelum I masuk office. Okey ah. You makan seorang ah? Okey. Betul lah. Bukan saya sakit hati lah. Contohlah kalau ada perempuan lain, I bagi contoh lah. Kalau perempuan lain minat dekat saya, dia nak hari-hari pergi buat dekat Hawa. You rasa perempuan lain mau dekat saya? Dia kata, bapa bodoh sial lelaki ni, hari-hari pergi berhadap dekat perempuan lain. Aku pergi nanti aku jadi yang bodoh pula. Betul tak? Sama lah. Kalau saya pergi cari dekat perempuan lain, then hari-hari dia datang tolong saya, orang kata lah bodoh lah Hawa ni. Dia dah tak nak dengan lelaki tu, masih nak buat macam tu dengan dia. Sama punya barang lah. Dia ada batas tau. Dia ada batas. Bagi contoh macam staff saya, you tahu staff saya kan ramai. Kata 40 staff lah. Ada yang husband dia kerja crane. Saya boleh recommend crane punya bos bagi dia. Okey, ada yang buka gerai husband dia buka gerai sendiri ya. Sebab bini dia minat kerja admin mah. So dia kerja admin dengan saya. So bila buka gerai, kita kata, hari ini staff nak makan-makan lah. Jom lah. Kata Nadia, you suruh you punya husband sedia makanan semua. Kita beli dengan dia, kita bayar dia. Support dia. Dia staff. Tapi husband dia business, saya pun tolong dia.
dia ada batas dia tahu. Okay. Then saya ada apa tu staff punya husband yang buat construction punya kerja. Dia buat itu besi-besi biar welding kerja-kerja kampung lah. Then company perlukan itu welding punya barang lah. Dia kata, apa tu, Fazlin, you minta husband you tolong ni boleh? Company nak buat rack nak letak tayar. You suruh husband you datang kedai buat quotation boleh? Dia buat quotation, kita bayar, dia buat lah. Okey. Pergi mana makan? Pergi mana lagi? Ambil resin. Bagus, pergi. Hati-hati. Jangan jaju Jangan jaju. Then kita support lah, supaya bisnes dia pun maju lagi bah. Tapi kalau dia dah berhenti, taklah. I cakap saya baju I biar dulu kan ambil staff dulu, I ada post mereka beli rumah, beli kereta kan. Dia beli kereta, I suruh dia, you jangan beli dulu, you bagi tahu saya diskaun dapat berapa. Dia beli itu Beza. I carikan salesman ataupun bos-bos dealer. Kan I bos I tanya bos lain lah. I kata, berapa diskaun yang boleh bagi? 2,000. Berapa diskaun boleh bagi? 2,500. Berapa dapat? 3,000. Okay, I cakap, okay, Awin, jangan beli dengan kawan you. Kawan you bagi diskaun 1,000 saja. Sini dapat 3,000. You pergi beli dengan dia 3,000. I tolong dia jimat 2,000. Dia staff saja, tapi I tolong dia jimat 2,000. Separuh bulan yang gaji you. You ingat lah, main-main lah. Betul tak? Dan dia beli rumah kan interest tinggi kan. I cakap, pakai banker saya. Banker, dia cakap bos saya pakai itu apa, RSTB Bank dapat 2.25. Tingginya. Contoh. Tapi I call Hong Leong Bank, berapa boleh dapat loan amount ini macam 2.18 lah bos. Lagi rendah sikit tak boleh kah? Budak saya 217. Kadin lah, saya tutup telefon, saya call Public Bank. Apa boleh dapat? Tutup lagi, call CIMB Bank. Tengok bank mana boleh bagi murah lah. Last dapat 2.13. Saya cakap dulu itu nama staff Amy. Amy, you pergi itu banker nanti call you you apply dengan dia. Tak dapat you jangan beli. 0.07 interest rate. You tahu tak berapa bulanan dia boleh jimat? 35 tahun. Satu bulan kalau jimat RM100, 30 tahun tu 36,000 tau. Tapi kalau dia dah berhenti, sorry lah, jangan nak harap saya nak tolong lah. Memang tak lah. Setuju tak? Betul tak? Dia dah berhenti, buat apa saya tolong? Tak payahlah. Dia bukan terus cari duit. Saya selalu cakap dengan kawan-kawan I dengan tim I cakap hari ni kalau you dengan I sepenuh hati, I dengan you sepenuh hati, all in I tak ada tarik diri I boleh tolong, mesti tolong bukan pakai mulut saja tahu, pakai connection, power connection I bagi. Sebab bank tengok saya punya dokumen, dia tahu saya boleh pakai dan saya pakai itu sebagai leverage untuk tolong tim saya. dah pergi dah. Kita Jumaat dah tengok ni kosong punya. Jumaat memang kosong. Masa ni memang semua pergi. So kalau mereka tak nak pergi solat, mereka tak pergi lah. Mereka nak pergi solat, pergi lah. Yang tak nak pergi solat, mereka boleh rehat lah, suka hati lah. Macam tu lah. Okay. Amin. Terima kasih. Oh, Cina support Cina. Oi, apa ni? Kalau you resist, you keluar boleh tak? You jangan stay dalam live saya. Cina support Cina, kepala otak kau lah. Jangan cakap macam tu. Macam mana nak apply? You interview terus lah. Jangan compare Cina baik ke Melayu baik. Jangan compare setiap orang lain.
Tak, I tak marah, I tak marah. I bagi contoh, geramnya. Sebab korang tanya mah, bagi, tapi itu cara saya melayan semua orang. Dia bukan sebab pasangan saja. Dia kawan, dia staff, dia dekat keluarga. Memang macam tu mah. Manusia macam tu mah. You baik dengan dia, you baik dengan orang lain, sepatutnya lah orang lain pun baik dengan you. Sama lah. Dunia ni banyak orang baik dengan saya. Mereka layan saya, I pergi mana, itu bayar baik tahu. Saya pergi mana, cuci kereta pun boleh free. I cakap sama you lah. Apa pening kepala, cuci kereta pun boleh free lah. Itu Bangla mari cuci. Okey bos, jalan. Saya cakap, kawan belum cuci, belum bayar lagi weh. Tak payah. Saya syok lah, I tengok kereta baru. Bos, you bayar bayar, you buat konten, I suka lah. Nampak orang cuci sampai kereta, macam tai peluh sampai keluar. Ni, pergi solat sudah. Thank you, lawa hairstyle. Ya, betul. Biarlah orang lain nak cakap apa, yang penting kita tahu diri kita. Setuju. Makan makuteh ya. Sekarang orang solat dia pergi cakap makan makuteh. Dia mau saya kena atam ah. Janganlah macam tu. Thank you. Ustaz. Ustaz. Bisnes saya. Hati-hati. Ustaz, saya sukalah. Nanti kita pergi minum kopi, Ustaz. You tahu ah? Kardinal. Ori sampai lagi oi. Oi. Foto sampai oh. Semua orang pergi solat cauci wei. You tak ada rehat kan, Tambi? You tak ada rehat kan? Nanti you cek lori yang dia tahu cek ah, bawa. Dia tahu cek ah? Motor dia tahu cek? Tak tahu. You tahu tak? Dia ajar dia. Boleh. Thank you ah. Ustaz, nanti you ada masa kita pergi minum kopi lagi Tunggu you sudah senang kita pergi mengopi. I bawa you. Bukan I bawa you lah. You bawa I lah. Sebab you punya muka lagi besar daripada I Ustaz. Lagi banyak orang suka you daripada I. Kita pergi minum kopi. You tolong saya mengucap sikit. Bagi saya punya orang yang dengki saya keluar. Nanti jumpa lepas balik haji. Okey. Abing, apa tu? Pasling. Oh. Panggil mereka adjust lori dengan kereta saya. Saya kasih keluar lori kereta. Itu siapa bawa kereta saya? Siapa boleh bawa? Boleh tak bawa kereta? Berani tak bawa kereta saya? Ayo, Berani tak bawa kereta saya? Auto lah. Berani ya? Kenapa? Susah ke? Taklah, kalau tahu baru bawa. Kalau tak tahu jangan bawa. Cepat bagi dia masuk. Siapa boleh bawa lori? Boleh bawa lori ya? Ambil, cari kunci lori bagi saya. Ada tak? Kita bawa. Ada. Dia pegang phone sekejap. Bapak tu betul-betul reverse. Baru. Betul-betul dah ready.
ni dia letak hati tenang, hati kasih tenang jumpa ustaz. Betul. Ustaz, semoga apa tu? Semoga dipermudahkan segala urusan di Mekah. Semoga bertambah lagi rezeki. All the best, okay? Nanti balik kita jumpa. Best lah ustaz. You memang baik lah. You tahu lepas jumpa you I punya benda semua pun smooth lah. Okay? Ya. Review kereta baru. Tak adalah. Habislah kereta aku. Ini orang tak tahu bawa kereta lah. You tengok. Pening saya tengok dia. Saya abang. Dia macam mana tu Habislah. Masuk gear tak tahu. Tadi kata tahu. Apa tu? You tekan brake. Tekan tu. Ni kan? Tapi nampak tak? Nampak. Oh, itu D. Reverse. Tak, tekan. Pandai. Tapi ni Handbrake you lepas brake saja. Dia akan reverse sikit-sikit dan dia akan auto handbrake buang. Ada tak? tak ada pun. Cuba tekan minyak sikit saja. Sikit je. Okey, boleh. Dan 2,000 orang tengok you bawa kereta tau. You jangan accident tau. Habislah kereta aku. Boleh ke? Silap-silap lori tu yang kena. Lori tu yang kena reverse nanti. Ini first bawa. Tadi seorang lagi dah bawa dah. Ini tak bagi bawa, nanti mereka marah. Oh, power. Okay bang, masuk dulu. You jangan tengok ni lori cikai punya lori Ini lori lagi mahal daripada kereta saya Nampak ni lori. Oh, motor sampai. Pergi letak bawah bumbung dulu lah, hantam dulu. Korang tengok actually bukan saya hati baik tau bagi rasa. Actually saya panas Malas nak bawa kereta. Ciri-ciri kepercayaan diberi sekali, asal jangan buat tarik. Betul. Jangan tanya betul-betul. Ciri-ciri kepercayaan diberi sekali, asal jangan buat tarik. Betul. Saya yang budak memang macam tu. Saya kalau you bagus you perform saya betul-betul layan sampai baik Bukan semua orang boleh bawa kereta saya tau. Tapi I macam tak apalah. As long as korang happy, korang excited, saya pun bangga lah. Esok Rizan. Esok hari apa? Esok hari Sabtu lah. Esok I ada dekat apa tu? Tak mau bagi tahu. Kalau aku dah kecup perut dah bawa kereta bos. Sabarlah Sebulan berapa kali motor sampai Motor you tanya seminggu lah. Sebulan kalau sampai motor macam ni, bankrupt lah saya. Nak bayar gaji macam mana saya pun tak tahu. Berapa gaji bang? 15. Oh, so bukan semua lah. Okay, thank you. Ini satu trip 15. Sepatutnya lah satu hari satu trip lah. Satu hari satu trip 15 lah. Ini boleh menampung 3 kedai satu hari saja. Kadang-kadang kalau bisa sebaik satu hari kita boleh register 20 biji lah. Ya, pekerja lelaki solat Jumaat. Yes. Wah, masuk-masuk you live macam long timing je. Yalah. Amin. Terima kasih Fauzia. Bos
dah tak bos dah tak maafkan Hawa ke? Dia tak buat salah lah korang ni. Apa ni? Apa yang saya tak maafkan dia? Dia tak buat salah. Ikhlas, saya cakap ikhlas. Okay, kita tak gaduh, kita tak apa-apa. Cuma kita dah tak macam dulu lah. Kita berkawan lah. Okay. Jangan cakap macam tu. I kesian, I tengok. Actually, I nampak tu je tau korang komen pasal dia. Tapi I rasa tak baik kalau I pergi komen. So, I tak nak komen apa-apa. I nampak baik. Jangan buat apa-apa lah ya. Dia tu bagus, dia perempuan yang baik. Boleh nampak bos suka tengok orang sama-sama. Ya, betul. Ya, terima kasih. Tak rasa gaji tak boleh lah. Kalau you nak buat loan, you mesti mau rasa gaji yo. Tak rasa gaji tak boleh. Nanti petang saya buat live tau. Petang nanti pukul 6.30 macam tu lah. Saya akan buat live lah. Terima kasih Zul. Dekat Setirang nanti saya buka live. Korang sabar ya. Bila nak turun JB? Dah balik dah. Thank you Rosni. Okay. Habis ni motor banyak-banyak sampai. Tengok ni orang excited dia. Kita tengok ah. Ya, thank you Zaisha. Ini orang baru kahwin tahu. Bulan lepas ke 2 bulan lepas, lupa lah. No wonder lah my boss tak masuk office. Kenapa Ejen Rashid? Oh, faham. I tahu new chain. Apa dia? Ya, boleh shoot video dah. Okey. Apakah perasaan awak first time reverse kereta? Best, tapi dia macam dia macam takut. Takut? Apa lama-lama nanti biasa? Dia bawa selalu ni. Okay guys. Saya nak pergi shooting dah lah. Sebab nanti macam mana sebab nanti saya nak pergi balik Setiram dah. Takut. Okey je, jangan risau. Setakat ini pernah je ke staff saya bawa lepas tu jalankan kereta. Tapi I tak pernah minta apa-apa dengan mereka tau. Saya macam tu. Nak tengok bos syuting tak boleh lah. I tak boleh shoot nanti marah-marah. Kasih masuk motor itu. Ya. Sampai motor jangan letak bawah matahari dek. Okay guys, kita sambung kerja dulu Apa-apa nanti korang tengok live petang ini pukul 6.30 macam tu Kereta cerah tak apa, jangan hati cerah. Bye bye, kerja semua. You pakai motor saya hari-hari You pakai motor saya hari-hari